Pot minum petang. Lagi petang, lagi ramai yang datang. Soto nasi wajib korang try. Korang tengok dia hantar satu mangkuk besar tau. Penuh isi dia. Dengan ada bergedil lagi. Yang ini mi rebus. Sebelum tu kita perah dulu lemau. Lepas tu kita gaul-gaul. Barulah kita makan. Barulah rasa kuah dia yang sedap tu. Adik ni hantar lagi. Yang ini mi Bandung. Kau tengok penuh semangkuk dia hantar. Sampai melempah-lempah tau. Tengok daging pun banyak tau. Selak punya selak baru jumpa mi. Kau nak cakap rasa. Rasa dia tak payah sampai muah. Sini pun dah boleh rasa punya sedap mi Bandung. Handsome abang ni. Tengok. Sebelum tu kita pilih dulu Yong Tau Fu guys. Adik ni dah hantar dah apa yang kita pilih tadi. Korang tengoklah. Penuh semangkuk dia hantar. Tadi rasa punya pilih sikit je. Dia ada dua sos. Yang ini sos yang tak apa pedas. Yang ini ada pedas sikit lah. Taklah pedas sangat. Sebelum tu tengok saya gaulkan. Tengok Yong Tau Fu dia berapa banyak. Lepas tu saya cuba dulu makan sos yang biasa dulu. Yang ini untuk anak-anak sesuai lah. Kalau yang ini sos ni taklah pedas sangat. Terasa lah sikit macam pedas-pedas sikit je lah. Yang ini kena dengan selera tekak saya lah. Petang karang dah boleh singgah. Cari je Norizan Soto dekat Melima.